Apabila kita beli kereta terpakai melalui platform online, adakah perasaan selalu akan nampak ayat lady owner, wan owner, cikgu owner? Adakah melalui ayat-ayat sebegini menunjukkan kereta yang anda nak beli tu adakah condition grade A plus kah? Tidak sepenuh. Sebenarnya sebuah kereta yang grade best, bila kita masuk ke kereta tu, dia akan menunjukkan rasa yang selesa. Dia tak perlu mention dengan ayat-ayat sebegini. Serupa City ini yang sebelum saya beli tu. Condition memang perfect. Kereta second hand yang cushion plastik tidak pernah dikoyak. Dapat di tangan saya hari ini. Sebuah City warna silver yang agak perfect. Okey, hanya defect di sini sahaja. Dan satu lagi yang kita boleh nampak adalah stiker-stiker yang ada di bahagian atas windscreen driver kita tu. Kalau saya beli kereta, saya paling suka nampak ini. Tidak kira dia penuh sampai manapun. Lagi banyak, lagi best. Ini menunjukkan owner lama menjaga kereta dengan keadaan yang baik. Dan serupa case yang customer ni datang ke showroom saya, dia ingin nak jual sebuah Beza kepada saya. First, saya tengok dari segi kereta sudah ada rasa yang kurang selesa. So, selepas owner dia memuji kereta dia dengan condition yang best, tetapi saya bagi tahu, tak apa cik, saya tengok dulu keadaan kereta. Selepas saya tengok mileage yang 120,000 tetapi dalaman kereta yang bagi saya rasa agak pelik sangat. First, di bahagian driver atas windscreen sana, sekepingnya stiker servis pun tak ada. Terus saya tanya kepada owner yang nak jual itu, cik, mana rekod stiker servis ni? Anda tahukah jawapan apa yang dia beri kepada saya? Kereta ni servis melalui peringatan dalam otak saya. So, apa-apa pun saya servis sendiri, servis kampung. Jawapan ini bagi anda apa perasaan? Saya tak katalah. Okay, next. Saya tengok lagi dalaman kereta dia, bawah kapet yang penuh dengan bulu dan ada kesan tanah-tanah yang bagi saya rasa pelik sangatlah. Saya tak boleh straight sangat mengatakan kereta tu tenggelam baje. So, lastly, I reject kereta tersebut. Yang nombor 2 sebab saya akan reject kereta tu disebabkan owner tidak jujur terhadap keretanya. Kalau anda jujur, kemungkinan keputusan yang last tu maybe akan yang terbaik lah. Tetapi kalau saya percaya sangat dengan ayat-ayat seller tu tanpa tengok confirm dengan sendiri, saya rasa kes kebelakangan saya kemungkinan akan kena viral yang teruk. Kereta terpakai ni memang juga ada yang tidak jujur. Saya tidak boleh kata semua dealer lah. Ada juga dealer yang servis yang best juga. So bagi anda, pernah ada pengalaman apa yang ayat anda pernah nampak dalam platform? Selain ayat-ayat yang saya nyata ni, ada apa ayat yang anda pernah nampak lagi tidak konsisten dengan kondisi kereta yang anda nampak tu? Boleh sharing kepada saya. Saya Ayin, gadis Yuska Utara dari Bundi.